Okey. Kalau apa-apa muka aku dah sunburn. Ramai gila orang pagi ni. Ramai gila orang. Anyone going to PP Island with the blue color? This way, please. We're calling for the blue wristband. Anyone colors? Yeah, this way, please. Okay. Introduce myself first. So today, I will be with you. I will be your tour guide. Please recognize me and the number of the boat. 168. Okay, recognize the number of the boat and recognize me. To let you know about the rules and regulation of the national park and also of this tour. Kita dah nak naik bot. Oh, sorry. Jaga kamera kau. Anyone name Barry? Mandang tu. Besar. Go Zaim. Go. Tengah fikir nak terjun ke tak? Tengah fikir nak terjun ke tak? Saya rasa kalau tak ada jaket pun okey lah. Aku tak ada. Nampak lautan manusia. Itulah tak akan berenang. And 15 meters around the boat. It's okay. Okay? Alright. Let's go, everyone. Okay. Cepatlah. Jatuh. Oh, kita tahu dia jatuh. Thank you. Hujan. Dah pula. Hujan. Hujan aku tak sempat tengok ikan.
Nampak kat tadi. Apa cara dia beli? Buat lari je kan. Ke Maya Beach. Ramainya. Jaim. Ramainya. Aku risau rubuh. Hey, brother, number 168. Oh, sini lah Maya Beach-nya. After 8 years tak pergi keluar. 8 years. Okay. Ramai gila manusia. Tak apa. Yes. Cantik dah. Maintain. Ada restoran confirm mahal. Kalau aku puasa je. Setelah menggaringkan badan, boleh balik dah. Tak nak balik, nak pergi lunch. So kita akan nak pergi ke apa yang kita panggil lah, tak tahu lah. Tapi kena berkumpul kat situ. Sebelum masuk kabut tadi, kau tengoklah jam dia macam mana. Madam, keep walking, don't stop. Thank you, bro. Thank you. Walk to the restaurant for lunch. Now I've seen one on the same spot. You see on the left, you see in the water there's a road. To take a picture, to play with them, but twice a month. Lunch time. Inilah. Kalau ambil makanan boleh cari tempat. Ini makanan tu. Rồi mấy đường rằng có đồ đất tham cấy bên này đấy.
So tengah parking kat sini. Oh, betul lah. Oh. Beach for long time. I recommend you to Hong Island. Hong Island, you will stay at least 1.5 hours on the beach. And also, bye, thank you. Bye, thank you. Thank you. Bye, thank you. Thank you, brother. See you next time. Alright. Bye. Yes. Ini dulu. Muka aku dah hitam. Makan, minum. Apa ni? Tapi saja nak try green tea. Kau minum green tea ke tak? Minum je. Small. Yes, but now we don't have a cream on top. Cuma tak ada cream. Dah siap. Comel ya. Halal lah kot akak tu pakai tudung. Aku sebab biasanya RM13 satu ni. Siap ada ketam lagi. Sedap ini halal. Ini tak boleh siap kan? Ini boleh siap. Kenapa tak ini? $5. Yes. Okay. 25 baht. Yeah. Oh. 25 baht. RM3 weh. RM3. Aku nak ni lah, meat. Oh, kita pergi chicken skin. Banyak betul makanan halal dekat sini. Tak tahu nama tempat ni apa. Rasa daging Asin. kuah tu. Agak Sotong kau lagi sedap lah. potong kali sedap lagi. Okey, kalau korang tanya kat mana pasar malam yang murah tadi yang ada tu, ni dia berhadapan dengan crab ni. Crab. Tapi tak tahu nak beli siapa juga kan. Black crab sculpture. Okey. Oh, inilah night market black crab kot. Aku ada tengok kat TikTok semalam. So itu memang the best lah. Itu yang the best. Oh, ni yang kat TikTok tu. Okay, aku baru fikir. Last day. Kau ambil makan? Aku tak suka makan. Dekat Singapura kau tu breakfast ni tak hostel. Sedap sikit aku. Harus okay. Pupuk makan roti bakar mentega gula. Aku tu masih aku punya pula renang kat rumah. Ni kenapa pagi-pagi tu? Yang bangun kerja. Bangun. Kita nak beli air. Kita nak beli. Dah siap. RM10 je siap. Besar macam ni. Apa murah. 20 baht. Aku ada Mai nổi tan cuốn lên, mai quật niên đồ vài chai đấy. pisau.
Bagi 2 tak? Pakai cakap Melayu. Dia tahu kawan tu. Terima kasih. Okey. Dia cakap Melayu. Ini perjalanan kita tak habis lagi. Roaster coffee. Ice latte. You can choose coffee medium roast, dark roast, light roast, batakan. Medium roast. Medium roast. Redbird. Tadi tiba-tiba je aku masuk sebab jalan-jalan tu terjumpa. Tengok, macam cantik lah kedai ni. Masuk. Comel gila ni. Let's try. Sorry, aku ambil medium roast. Rambut pun dah serabai. Tak sabar nak balik KL. Okey lah Krabi ni, tapi letih lah sebab mandi pulau kan. Banyak lagi tempat tak pergi. Tadi nak pergi tempat tu tapi hujan. Akhir percutian kena kira duit berapa ada. 1000 baht mana? 1000 baht. Tak ada lah, tak macam. Aku dah tinggal ni je duit aku ada 99 baht. Inilah contoh-contoh unnecessary purchase. Tak tahu nak beli buat apa, tapi sebab nak habiskan cash. Ina, thank you ka. Terima kasih nak. Thank you, thank you. Riam ni. Dia siap bagi lagi 2 baht. Miss lah. Weh, tak cukup 2 baht tadi. Sedih. Akak promoter tu ada 2 baht. Bye bye, bye bye Thailand. Yang ni, ambil. Ni kan? Ni. Yeay. โอเคพี่อู๋เรียบร้อยล้างกันเลย Bye bye motor. So hotel ni okey kalau nak murah. Tapi actually dia cantik je. Ada view tu, depends on kau dapat bilik mana. Sini cantik ah. Bye bye. Good stay, good stay. Yang penting dia punya receptionist dia tu boleh cakap English. Kemas barang. Dah sampai ke? Yeah, let's go back. Let's go back. Let's go back. Dari sini. Ah, dari sini je. Sini. Kita visit here. Oh, can right? Kau memang ajak aku benda yang macam abah. Sini. We arrived at the airport. Tapi kena pergi kaunter ke? Payah, ni aja. Oh ni ada. Kita nak print jap Okay, dah print boarding pass. Sekarang ni lambat lagi. Flight pukul boarding pukul 5.20. Sekarang pukul 3. Tak, 2.45. So 3.45. Lagi 3 jam nak boarding. Kita nak buat apa? Duit dah tak ada. Last one before balik. Sekian sahaja trip singkat kali ni.
Dan sampai jumpa lagi. Tak tahu bila next gimana, tapi akan ada. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe.